Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita haruslah sayangi buku teks kerana ia adalah sumber ilmu yang membantu kita berkembang dan mencapai kerjayaan dalam pelajaran. Saya Nafi Auni binti Muhammad Afiq dari Lensa TBPSS Keris sempena kempen sayangi dan hargai buku teks dan jom jaga buku teks SK Kubon 2025. نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوفيق. Dan yang bakal kamu terima siapa yang untuk itu. Jadi cikgu, Saya akan memulakan temu buat bersama guru besar SK Kubo iaitu Puan Rahayu binti Muhammad Tid. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya. Ya. Pada pendapat cikgu, adakah buku yang dibalut dengan baik akan memanjangkan jangka hayat penggunaannya? Oh, buku teks ke? Ya. Okey. Itu salah satulah. Maksudnya kalau kita balut buku tu dengan baik, sebab bila kita balut hanya pada kulit permukaan luar. Jadi kalau salah satu daripada kulit yang tebal itu dijaga dengan baik, maka yang di dalam itu akan juga jadi lebih baik. Tapi itu merupakan hanya salah satu. Bukan saja perlu membalut buku teks, tetapi sebenarnya setiap muka surat itu perlu dijaga dengan baik. Sebab apabila kita tidak menjaga dengan baik, keseluruhan muka surat akan menjadi rosak. Terima kasih cikgu atas perkongsian itu tadi. Ya, sama-sama. Semakin tinggi, semakin panas, maka itu pertanda saya perlu menamatkan majlis ini. Saya merasmikan kempen sayangi, hargai buku teks dan jom jaga buku teks SK Kerubung sesi 2025-2026. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kita melihat guru besar sedang menunjukkan demonstrasi membalut buku teks. Andai kata kamu terima buku teks sebesar ini, mampukah kamu membalutnya sesempurna Tuan Guru Besar kita? Mari tepukan kepada. Kita bersama pula dengan guru penolong kanan ahli murid iaitu Puan Nusrawati binti Sulaiman. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya bertanya soalan sedikit. Okey. Apakah kepentingan menjaga buku teks? Okey, seperti yang kita ketahui, buku teks merupakan salah satu daripada bahan TDPC yang dibekalkan oleh kerajaan kepada semua murid di Malaysia. Jadi, apabila buku teks tersebut diberikan secara pinjaman, adalah bertanggungjawab terhadap murid-murid untuk menjaga buku tersebut supaya dapat digunakan oleh murid-murid pada masa akan datang. Kerana seperti yang kita ketahui, buku teks ni amat penting sebagai gedung ilmu yang digunakan setiap hari oleh semua murid untuk memperoleh ilmu. Terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Seterusnya kita bersama pula dengan peneras program buku teks iaitu Cikgu Muhammad Zahrul Ikram bin Fazil. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apakah buku teks yang digunakan di sekolah-sekolah mencerminkan kepribadian murid? Bila kita lihat daripada segi di mana penjagaan melambangkan ciri kepribadian murid tu, memang betul. Sama juga seperti tandas. Tandas bersih menunjukkan rumah tu bersih. Orangnya pembersih. Kalau buku teks ni tak dibalut, tak ditulis, tak dijaga dengan baik, maknanya peribadi murid tu sendiri yang menunjukkan bahawa dia sendiri tidak terurus, dia sendiri tidak pandai mengurus. Jadi harapan cikgu, bila peribadi itu cantik, buku teksnya pun cantik. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas perkongsian tadi. Sama-sama.
Sekian saja Buletin Keris sempena kempen Sayangi dan Hargai Buku Teks dan Jom Jaga Buku Teks. Saya Nur Adana binti Razali. Saya Nur Afiqah binti Muhammad Afiq. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.